Hari ini menuntut pendekatan menyeluruh yang merangkumi aspek teknologi, sosial dan keagamaan bagi memastikan kesejahteraan dan maruah mereka terpelihara. Dalam hal ini, segmen gerontologi dilihat berpotensi menjadi pemacu utama menyokong kehidupan berdikari warga emas dalam pelbagai aspek termasuklah dalam perkhidmatan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan psikososial. Bagi mengupas lebih lanjut mengenai geronteknologi dalam konteks Malaysia menuju negara tua, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan program persidangan meja bulat Islam, geronteknologi dan jurang digital mendepani penuaan penduduk pada 15 Oktober 2025 bertempat di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Anda diundang untuk menghadiri program ini. Penyertaan percuma dan tempat adalah terhad. Anda yang berminat boleh segera hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6321 atau 6323 atau layari program@ikim.gov.my atau www.ikim.gov.my untuk pendaftaran dan maklumat lanjut. Pelaburan itu penting, halal itu wajib. Kalau tak biasa melabur, memang rasa susah nak mula. Bila tengok orang lain dah mula, rasa takut terlepas pun ada. Tapi jangan risau, di Aiman Asset Management, kami membantu anda melabur secara patuh syariah dengan pendekatan yang beretika, bertanggungjawab dan berimpak positif. Sama ada untuk kebebasan keuangan ataupun lindungi masa depan keluarga, amanah anda keutamaan kami. Aiman Asset Management, rezeki dijaga, hidup diberkati. Layari aiman.com, aiiman.com untuk maklumat lanjut. Penuhi hari anda dengan pengisian ilmiah yang bermanfaat bersama saya Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. Dengarkan rancangan-rancangan terbaik setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 10.15 pagi. Hayati rancangan Bicara Darah Wanita, Syariah dan Perundangan, Albun Salim, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah dan rancangan Tadabbur setiap hari Jumaat jam 11 pagi. Meriahkan hari anda dengan ilmu hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur Alhamdulillah kita kembali dalam pertemuan di Inspirasi Ilmu. Jam yang pertama di hari ini, hari Jumaat, kita nak bawakan lagi kepada anda rancangan Tarbiyah. Jom tonton sekarang dekat Facebook, dekat YouTube Live IKIM FM untuk sama-sama kita dapatkan perbincangan ilmu yang penuh manfaat ini. Kuliah kita menerusi rancangan Tarbiyah, tak lain tak bukan, kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian dengan panel tetamu kita, iaitu Puan Noliana Mat Fauzi, merupakan kaunselor berdaftar. Beliau dah sampai dekat konti IKIM FM ni nak mengalu-alukan kehadiran Puan Liana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Syukur, Alhamdulillah. Kan bila Puan hadir sampai tu nampak kat CCTV kita, Alhamdulillah seronok kita. Kan? Sebab boleh belajar dan boleh faham-fahamkan lagi. Sebab tu kan kita ni antara sesama kawan-kawan, sahabat-sahabat pun perlukan antara satu sama lain. Kan? Penting kan kat situ kan? Nampak dah ilmu kaunseling tu. Semua okey kan Puan jadualnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, syukur. Kita harapkan semua pendengar-pendengar kita pun baik-baik juga. Yang dah pun mula masuk kat ruang komen dekat Facebook tu pun dah ramai juga. Alhamdulillah. Semoga anda yang dengar ni ada sesuatu yang kita boleh dapatkan lagi dalam perbincangan kali ini. Okey, jom. Kali ni nak cakap pasal hati ni dan juga perasaan kita ni, perasaan jealous, cewa. Okey. Mungkin kita nak tengok macam mana perasaan tu ada kaitan dengan emosi kita ke? Ada kaitan dengan minda kita, perasaan kita kan? Jom, kita nak buka perbincangan tentang tajuk hari ini, iri hati versus cemburu. Macam nak sama, macam nak dekat-dekat kan? Tapi adakah perasaan itu kena letak di mana? Patutkah dia ada di situ? Semua tu kita nak bincang juga. Jom kita buka satu persatu. Kita buka mukadimah dahulu. Silakan Puan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dah masuk bulan Oktober ni, dah hampir 3 bulan saya bersama dengan IKIM. Alhamdulillah, syukur. Okay, jadi kalau tuan-tuan puan-puan yang bersama mengikuti saya daripada awal ya, saya berceritakan tentang emosi, pemikiran dan juga tingkah laku. Dan setiap siri saya tu semuanya saling berkait antara satu sama lain.
Jadi kalau bulan lepas kita sempena bulan pencegahan membunuh diri kan. Kalau untuk bulan Oktober ni Syafiq kan, sebenarnya dia ada bulan juga, ada bulan kesedaran juga. Ini adalah bulan kaunseling kebangsaan dekat Malaysia ni. Sepanjang bulan Oktober ni. Okay, alright. So hari ni saya nak sentuh tentang pemikiran ataupun perasaan dan tingkah laku yang terkait dengan dengan perasaan iri hati dan juga cemburu. Kan nampak macam sama tapi sangat confusing. Kan sebenarnya ini adalah technical punya isu lah, pengistilahan lah kan ya. Kalau dalam English lah kan, cemburu kita jealous kan, iri hati the envy. Alright. So saya akan mulakan dengan definisi lah untuk kita sama-sama memahami. Okay. Tapi kalau kita tengok kat kamus, kalau kita search kat kamus, cemburu dia sama dengan iri hati. Tapi adalah beza-beza sikit juga kan. Okay. Tapi tak apalah. Alright. So untuk hari ni apa yang saya nak cuba sampaikan. Okay. Kalau kita tengok dari sudut definisi cemburu lah kan ataupun jealous. Jealous ni dia sebenarnya adalah satu perasaan yang kita tak senang hati. Dan perasaan tak senang hati ini dia melibatkan kasih sayang ataupun perhatian yang terancam. Okay, dia melibatkan kasih sayang kita ataupun perhatian kita yang terancam oleh orang lain. So di situ datangnya perasaan cemburu ataupun jealous ni. Berbeza dengan iri hati ataupun envy. Okey, iri hati ataupun envy ni dia adalah situasi di mana perasaan yang tidak selesa di hati kita melihat nikmat orang lain. Okay. So iri hati ni pun ada banyak stages dia. Dia sangat confusing. Dia sangat confusing dari sudut istilahnya lah, sangat confusing. Tapi kalau Melayu kita senang je, semua kita panggil cemburu kan. Cemburu je semua. Nak mudah semua cemburu. Tapi saya beza-bezakan lah beberapa stages supaya kita nampak ada banyak beza. So kalau cemburu biasa tadi kita nampak dia lebih pada kasih sayang dan perhatian. Kalau iri hati ni kita tengok tak selesa bila melihat nikmat orang. Nikmat orang ni tak semestinya kasih sayang. Contohnya kita tengok orang ni rumahnya besar. Tak ada kaitan pun dengan kasih sayang diri kita, tak ada kaitan pun dengan perhatian diri kita kan. Dia sekadar nikmat. So itu iri hati. Dan iri hati tu kalau kita sekadar tengok nikmat orang dan kita rasa macam tak selesa, kita rasa macam down sikit kan. Itu neutral punya lah. Itu standard basicnya. Dia ada upper level punya. Okay, upper level ni kalau dari sudut Arab lah, istilah Arab ni kita panggil gibtah. Kan? Gibtah ni pula apabila kita melihat nikmat orang lain, dia buatkan kita rasa motivated. Dia buat kita rasa motivated dan kita nak dapatkan benda tu juga. Inspirasi. Macam inspirasi kan. Dia tak buatkan kita rasa macam nak hilangkan nikmat orang tu, tidak. Kita nak jadi macam dia kan. So dia satu benda yang baik lah kan. Jadi contohnya kita nampak orang tu hafal Quran dah habis 30 juzuk. Kita ni pun aku pun nak hafal 30 juzuk lah. Contoh begitu kan. Jadi itu kita tak senang tengok nikmat orang lain, kita nak jadi dia. Kita jadikan dia sebagai motivasi ataupun inspirasi. Itu gibtah. Itu upper level. Okay, yang kita tak nak, itu baguslah. Yang kita tak nak tu lower levelnya adalah apabila kita iri hati dan di sini membawa kepada dengki. Okay. So bila dengki ni maksudnya bila kita melihat nikmat dan kesenangan orang lain, lepas tu kita rasa macam kita nak hilangkan nikmat daripada orang tersebut. Yes. So itu dah jadi dengki. So itu banyak-banyak benda kan yang beza-beza. Iri hati tu pun dah banyak beza dan sebagainya. Okay. So basically secara keseluruhannya, bila kita sebut tentang cemburu ni selalunya dia memang terkait dengan kasih sayang ataupun perhatian. Tetapi bila kita sebut tentang iri hati ni dia melibatkan perbandingan. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, menikmat kita dengan nikmat orang lain dan sebagainya. So itu general dia punya perbezaannya lah. Alright, so seterusnya saya nak pergi kepada punca iri hati. Kenapa ada orang ni dia senang sangat iri hati? Kan? Ada masalah hati ke ni? Sakit hati ke ni? Kenapa jadi macam tu? Kenapa cepat sangat cemburu? Okey. Yang pertama dan yang utama, kalau siapa yang ikut daripada saya daripada awal, mesti saya akan sebut benda ni di awal. Iaitu yang pertama adalah bagaimana dia besar waktu kecil. Okay. Dan cara dia dibesarkan di mana jika seseorang itu dia sering dibandingkan. Masa dia kecil, dia selalu dibandingkan oleh parents dia kan, ataupun ahli keluarga terdekat dan sebagainya. Dan selalunya bila kita tengok selalu dibandingkan ni tak semestinya dibandingkan yang jadi yang teruk. Kalau dibandingkan jadi yang orang yang baik pun boleh jadi penyebab juga. Nanti saya akan kupaskan. Okey. Saya bagi contoh ya. Jika kita ibu bapa, kita ada banyak anak jadi kita bandingkan anak ni.
kakak adik cuba tengok kakak ni. Kakak ni cuba jadi macam kakak ni. Kakak ni rajin bla bla kan itu pembandingan. Jadi bila ibu bapa sering membandingkan anak yang begitu, anak yang si adik ni yang dibandingkan yang teruk ni akan merasakan, pertamanya dia boleh rasa terancam. Mulanya dia boleh rasa iri hati kerana melihat kakaknya, nikmat kakaknya yang pandai dan sebagainya. Dan itu juga boleh membawa pada perasaan cemburu. Melihat mungkin kerana kakaknya yang pandai dan sebagainya boleh menyebabkan kasih sayang itu terancam. Oh, mak ayah aku ni mungkin lebih sayangkan kakak aku daripada aku. Yes, kasih sayang dan perhatian itu terancam. Jadi itu akan jadi apabila si anak ini sering dikomparekan oleh adik-beradik dia yang lain. Itu kalau dia jadi yang teruk lah. Ataupun kalau bukan anak, yang selalu berlaku lah dalam family adalah dalam kalangan sepupu sepapat. Cousin-cousin, terutamanya yang sama baya. Contohnya satu umur. Contohnya yang lahir tahun 2000 tu ada 5 orang. Contohnya lah. Jadi ni kalau bukan mak bapak ni, makcik-makciknya. Makcik-makcik ni selalu membanding. Ini selalu berlaku dalam klien-klien saya yang remaja lah. Makcik-makcik ni kan sering membandingkan. Dan dia kalau perbandingan dia tu sekadar berlaku satu kali sahaja, tak jadi masalah sangat lah kan. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila perbandingan itu sering berlaku. Ini daripada zaman UPSR tu duk bandingkan. Aku tengok si Aminah tu dia dapat ni kan, dibandingkan. Setiap stages of life tu dibandingkan. Nak masuk zaman saya PMR kan, nak masuk PMR itu dibandingkan. Nak masuk SPM tu dibandingkan. Semua life stages dibandingkan. Nak masuk asasi, matrikulasi, diploma dibandingkan. University life dibandingkan dengan sepupu. Ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Budak berbeza-beza Yes ya. Dan ini akan memberikan kesan yang sangat mendalam dari sudut psikologi. So kalau dibandingkan orang yang berada di yang buruk itu, dia akan merasa iri hati kan dan cemburu kerana melihat sering dibandingkan dan dia yang di bawah. Tetapi untuk orang yang dibandingkan, anak yang dibandingkan yang baik, contohnya dialah kakak yang paling pandai kan. Jadi apa yang akan berlaku dari sudut psikologi, dia akan merasakan diri dia sentiasa paling hebat. Okay? Sentiasa paling hebat, sentiasa betul, sentiasa disayangi. Terpaling ke? Terpaling kan? Terpaling. Okey. Jadi cemburu dan iri hati itu selalunya tak berlaku dalam kalangan keluarga dia. Contoh sebab keluarga dia yang dibandingkan. Tetapi dia akan jadi di luar dengan kawan-kawan dia. Apabila dia masuk dekat universiti, tiba-tiba ada orang yang lebih hebat daripada dia. Tiba-tiba ada orang yang lebih cantik daripada dia. Tiba-tiba ada orang lebih pandai daripada dia. Jadi dulu dekat dalam family circle dia selalu dipandang tinggi. Tetapi bila dekat situ, dia jadi orang paling rendah. Jadi di situ dia mula rasa iri hati. Kerana dididik daripada kecil selalu dibandingkan dan selalu menjadi orang yang paling top. So dua-dua memberi kesan tau. Disebabkan itulah sebenarnya membandingkan anak ataupun membandingkan orang adalah satu perkara yang sangat tak sihat. Okay, so itu punca yang pertama. Punca yang kedua, kalau kita pergi dari sudut cemburu lah, cemburu kasih sayang ini adalah mungkin kerana pengalaman lalu ataupun trauma. Okey, contohnya jika seorang isteri ini dia pernah ditipu ataupun dia pernah dicurangi kan. Jadi pengalaman itu menyakitkan. Jadi walaupun suami dia tu dah okey, tetapi mungkin hanya kerana sikit benda dia dah cepat nak cemburu. Kerana kesakitan lama tu yang masih ada, masih berbekas. Kan, what do you expect daripada isteri you kalau you dah pernah curang dekat dia kan? Jadi mungkin dia akan cepatlah mudah rasa cemburu dan sebagainya. So di situ mainkan peranan suamilah untuk membuktikan, untuk lebih meyakinkan kepada isteri. Okay, itu punca yang kedua. Dan yang terakhir sekali, punca yang terakhir sekali adalah pengaruh media sosial. Okay. So pengaruh media sosial ini, dia sebenarnya apa yang berlaku adalah kita ni membandingkan diri kita dengan orang lain. Kan? Orang pergi bercuti, orang beli kereta baru. Kita yang membandingkan diri sendiri. Kan? Dan selalunya dan selalu juga berlaku bila kita orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan diri sendiri ni selalunya disebabkan dia memang sering dibandingkan oleh keluarga. Selalunya lah, tapi tak semestinya. Selalunya disebabkan dibesarkan dalam keadaan selalu dibandingkan dan sebagainya. Dia bawa kesan Jadi secara personal, dia tengok orang lain pun dia sendiri automatik dia dah belajar untuk membandingkan diri dia sendiri. Sebab dia dah selalu kena macam tu. Itu secara psikologi bagaimana dia boleh belajar untuk membandingkan diri sendiri. Tapi boleh jadi juga dia mungkin keluarga dia sihat dan sebagainya, tetapi mungkin kalau dia tengok media sosial dan sebagainya, pengaruhnya itu membuatkan diri membandingkan diri dengan orang lain. Dan dari sudut spiritualnya kita melihat perkara ini kerana kurangnya konsep kesyukuran
dan qanaah yang ada pada diri. Kan? Rasa cukup. Ya, rasa cukup kan. Rasa cukup dan bersyukur. Jadi bila kita tengok orang lain, kita tak kurang, tak rasa cukup. So itu antara punca-punca lah mengapa ada perasaan iri hati dan juga cemburu ini. Baik, itu dia satu persatu tu, walaupun 3 tapi saya rasa macam ada terkena tak tu? Kan sama-sama kita muhasabah diri, bukan kata saja untuk nak tengok orang lain tapi juga untuk nak melihat kepada keadaan kita ni. Kita ada perasaan sedemikian kah, dan macam mana untuk kita nak susunkan kembali, sebab kita manusia memang ada tersalah, tersilap, terkurang tu, tapi macam mana untuk kita nak kembali keadaan yang lebih baik. Nanti insya-Allah kita bincang selepas ni. Okay? Macam mana perasaan iri hati, cemburu itu mungkin dialihkan ke arah kebaikan, mana tahu. Cemburu tengok orang pergi masjid. Nampak tak? Cemburu tengok orang ibadah. Cemburu tengok orang berjaya, kita pun nak berjaya sama-sama. Macam tu kan. Kita alihkan dia kepada kebaikan. Nanti kita bincang dengan lebih lanjut selepas ini. Okay? Nak rehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi pengisian perkongsian selepas ini. IKIM FM, inspirasi utama anda. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala, dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Ladatu 107.3 FM. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi berada di rancangan Tarbiyah. Jom tonton dekat Facebook, dekat YouTube Live IKIM FM, ada secara langsung dekat situ. Sedang kita bersama rancangan ini, rancangan Tarbiyah, dengan panel tetamu kita Puan Noliana Mat Fauzi, merupakan kaunselor berdaftar. Kita bincang tentang tajuk iri hati versus cemburu. Jom nak sama-sama fahamkan lagi dalam isu ini, sebab mungkin ada kaitan dengan perasaan kita, berkaitan juga dengan hati, jiwa kita, dan semua itu mungkin juga ada terlibat dalam isu-isu sebelum ni, seperti apa kita sebut tadi lah kan. Sebab ada beberapa perkara-perkara yang terlibat dalam iri hati atau cemburu ni, cara kita dibesarkan, pengalaman kita yang lalu, atau ada trauma ataupun pengaruh media sosial kan. Dan jom Puan Lena, kita nak fahamkan lagi dalam isu ini supaya kita nak jadi sebagai seimbang. Kita nak seimbangkan kehidupan kita ni supaya cemburu, iri hati tu diletakkan di tempat yang betul. Macam mana Puan? Silakan. Alright. Okay. So iri hati dan cemburu ni dia adalah dari sudut perasaan. Dari sudut perasaan ataupun emosi. So macam mana kita nak tu? Kita tengok dari sudut pemikiran.
apa yang ada dalam pemikiran bila sebenarnya seseorang itu diiri hati dan juga cemburu. Dan saya kat sini nak sentuh beberapa, ada 4 pemikiran yang terganggu yang terkait dengan perasaan iri hati dan juga cemburu. Dan pemikiran terganggu ni ataupun istilah dia adalah cognitive distortion, saya dah kupas pada awal-awal dahulu bulan Ogos macam tu. Jadi tuan-tuan perempuan kalau yang terlepas tu boleh dengarlah rakamannya untuk lebih faham ya. Okey, so pemikiran yang terganggu yang pertama yang terkait dengan iri hati dan juga cemburu adalah mind reading. Contohnya, si isteri ni contohnya dia mengatakan, oh, saya tahu abang mesti ada orang lain. Tapi tak ada bukti pun. So ini mind reading. Ini adalah pemikiran yang salah. Mesti ada orang lain. Adalah orang lain ni balik lewat ni, mesti ada orang lain. Kita tak ada bukti. So ini adalah mind reading ya. Mind reading ni bila tak ada bukti yang kukuh. Balik lewat itu bukan bukti yang kukuh. Suami tersenyum sambil pegang handphone, itu bukan bukti yang kukuh. Bukti yang kukuh bermaksud kita memang nampak dengan jelas ada perempuan yang dia dalam hubungan percintaan, sama ada secara fizikal ataupun secara chatting dan sebagainya, kan? Jadi selagi benda itu tak nampak dengan jelas, maka itu bukan bukti yang kukuh. Itu adalah mind reading. Kita main buat sangkaan-sangkaan kita saja. So ini adalah pemikiran yang salah yang mana kita perlu betulkan. Itu dari sudut rumah tangga. Dari sudut adik-beradik pula, contohnya si emak ni dia selalu sangat call kakaknya dekat asrama. So si adik ni kata, oh mak mesti sayang kakak lebih ni, disebabkan mak selalu call, kan? So itu adalah satu kesimpulan yang itu satu benda, kesimpulan yang tanpa bukti yang kukuh, kan? Jadi mungkin ialah adiknya duduk dekat rumah, si kakaknya duduk dekat asrama, memanglah maknya akan sentiasa call, kan? Jadi ini adalah satu gaya pemikiran yang terganggu yang patut dibetulkan. Okay, so itu mind reading. Yang kedua, pemikiran yang terganggu adalah overgeneralization. Overgeneralization ni bermaksud kita membuat satu kesimpulan umum berdasarkan daripada satu pengalaman yang lepas. Okey, sebagai contoh dalam rumah tangga, apabila memang pernah suami ini curang, kita punya isteri punya pemikiran mengatakan, sekali curang selama-lamanya curang, kan? Ataupun mungkin pengalaman sebelum ini suami ini dia curang dengan cara dia balik lambat. Jadi tiba-tiba bila dah okey, kan, bila suami tiba-tiba balik lambat, dia kata, ni confirm pergi jumpa perempuan ni, kan? So itu adalah overgeneralization berdasarkan pengalaman yang lepas, tetapi tak semestinya perkara itu berlaku. So pemikiran ini membawa kepada perasaan cemburu dan sebagainya yang mana kita perlu untuk kita betulkan. Okey, ataupun contoh yang lain, ataupun apabila si ibu ni dia pernah marah kita, mak ni pernah marah kita, asyik mak dengan anak je, bapak lah. Bapak ni dia pernah marah kita. So kerana satu kali marah itu, kita merasakan ayah ini selama-lamanya marah kita, dan ayah ni tak sayang kat kita. Dan mungkin kerana ayah ni buat baik dekat si kakak ni, ayah ni sangat sayang kakak dan marah kita, sangat marah kita selama-lamanya dan tak suka kepada kita. So ini adalah satu kesimpulan umum yang salah sebenarnya, yang tak sepatutnya dilakukan. Dan kerana cara pemikiran ini boleh membawa kepada iri hati, boleh membawa kepada cemburu. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah personalization ataupun mengambil secara peribadi ataupun menyalahkan diri sendiri. Okey, seperti contoh kalau dalam rumah tangga ya. Okey, contohnya si suami ni dia puji mak dia, mak suami, kan, di depan isteri, kan. Contohnya, mak ai ni dia pandai ni, dia pandai masak, dia masak ni sedap. Dia cakap macam tu je. Dia tak ada nak bandingkan pun. Tak ada. Tetapi isteri ni dia mengambil secara personal. Dia kata, aku masak terus tak sedap. Aku masak tak sedap lah ni sampai suami aku puji macam tu, kan. Jadi itu dia ambil secara personal dan dia menyalahkan diri dia sendiri. Dan perkara ini boleh membawa kepada cemburu. Perasaan cemburu terancam, kasih sayang tu terancam, kan. Okey. Ataupun kalau isteri ni pula menceritakan tentang kebaikan bapak dia dekat si suami. Si suami ni pula ambil personal, aku ni tak cukup bagus lah, aku ni bukan macam bapak dia dan sebagainya, kan. So perkara ni membawa kepada emosi cemburu, tetapi sebenarnya datang daripada pemikiran yang salah, kan. So pemikiran itu perlu untuk kita betulkan. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah magnification. Magnification ini adalah membesar-besarkan sesuatu perkara. Okey, seperti contoh si suami ini dia lambat balas WhatsApp contohnya, kan. Hanya kerana lambat balas WhatsApp, si isteri ni pula merasakan, ni lah dah tak sayang dah.
dah tak sayang akulah hanya kerana lambat balas. So jadi perkara ini membawa kepada perasaan cemburu kan. Adalah benda lain lagi penting daripada aku ni tak cukup penting untuk dia kan, merasakan kasih sayang dan perhatian itu terancam kan. Tapi sebenarnya datang daripada gaya pemikiran yang salah. Okey, ataupun magnification yang lain, ataupun dari sudut adik-beradik apabila seseorang anak itu digagal dalam SPM contohnya kan. Aku tak berjaya dalam SPM. Akulah anak yang paling tak berjaya. Akulah anak tak guna. Kan? Aku tak disayangi oleh mak bapak aku. Kan? Jadi dia membesar-besarkan hanya kerana hanya kerana tak berjaya SPM ataupun kurang result tak berapa baik dalam SPM, menyebabkan kasih sayang itu terus tak ada dalam keluarga dan sebagainya. Jadi mendatangkan iri hati kepada adik-beradik yang lain yang lebih berjaya, mendatangkan cemburu dan sebagainya. So asasnya kat sini adalah pemikiran, cara pemikiran yang salah yang boleh membawa kepada perasaan cemburu dan juga iri hati. Dan sebenarnya seperti apa yang saya selalu sebut pada siri-siri yang lalu, sebenarnya Allah SWT itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT itu telah mengilhamkan pemikiran yang fujur, pemikiran yang buruk, membawa kepada keburukan, dan Allah SWT juga memberikan ilham pemikiran kognitif yang membawa kepada taqwa, kebaikan kan. Maka tindakan kita sebenarnya adalah qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah mereka yang membersihkan, yang membetulkan balik pemikiran-pemikiran ini. Okey, so jadi lepas ni saya akan kongsi macam mana kita nak betulkan balik kita punya pemikiran, macam mana kita nak betulkan balik kita punya perasaan ini apabila kita ada rasa iri hati dan juga cemburu. Sama-sama kita akan fahami dengan lebih lanjut lagi selepas ni untuk kita nak susunkan emosi kita, perasaan kita. Adakah kita cemburu tu cemburu yang baik ataupun cemburu yang merosakkan kita? Semua tu kita kena sedarkan keadaan tersebut. Okey, nanti kembali kita ada juga soalan-soalan yang kita dapat dekat sini. Contohnya sahabat kita ni ada bertanya dekat sini di Facebook Live. Katanya, Puan, saya ada 3 orang anak yang sedang meningkat remaja dan ketiga-tiganya ada sifat yang berbeza. Yang sulung dia cool tapi pendiam. Yang nombor 2 pula peramah tapi kuat mengalah. Yang nombor 3 pula susah nak mengalah tapi high demand. Okey, adakah cara saya memandang ketiga-tiga anak saya ni silap? Adakah dia cuba melihat kepada keadaan tu silap? Nanti kita bincang, minta Puan berikan respon sikit kat situ. Okey, kita rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, banyak lagi pengisian dan juga perkongsian selepas ni untuk kita fahami lagi dalam pertemuan kita di rancangan Tarbiyah. Kekal di IKIM FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari Bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi.
Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di rancangan Tarbiyah. Jom nak ajak anda sama-sama tonton dekat Facebook Live, dekat YouTube Live IKIM FM. Ada lagi secara langsung kat situ. Okay. Mendengar sambil menonton, insyaAllah semoga dapat manfaat ilmunya. Dan kita sedang mendengarkan perkongsian dengan panel tetamu kita, iaitu Puan Nurliana Mat Fauzi, merupakan kaunselor berdaftar. Saya Syafiq, jom nak sambung lagi untuk bincang ni. Nak ajak ramai anda yang boleh sama-sama dengar, hayati dengan sebaik mungkin. Sebab kita bincang tentang tajuk iri hati versus cemburu. Kita kena juga ambil tahu ni supaya perasaan kita, jiwa kita, minda kita, mindset kita ni tidak salah meletakkan perasaan itu dan juga perkara tersebut supaya hidup ini seimbang, baik-baik, tenang-tenang. Okey, saya tadi masa kita berehat ada terpandang satu komen juga dari sahabat pendengar kita, Aizat Saleh. Katanya tak bagi anak-anak bergaul, orang kata sombong. Okey. Tapi kalau bagi bergaul, dibanding-bandingkan pula. Begitulah katanya. Tak apa, nanti Puan bagi sedikit respon dalam isi penting yang kita bincang selepas ni. Puan, jom nak sambung lagi Puan. Iri hati versus cemburu. Silakan. Alright. Baiklah. So, kita dah tahu tadi tentang punca dan juga pemikiran-pemikiran yang terganggu. Dan seterusnya saya nak bagi kepada cara atasi. Okey, dan untuk cara atasi ni saya mulakan dengan pencegahan. Itulah yang pertama, itu adalah didikan parents itu sendiri. Di mana kita sebagai ibu bapa jangan sama-sama sekali membandingkan anak-anak kita. Kerana setiap anak itu berbeza dan setiap anak itu ada keunikan mereka yang tersendiri. Dan jangan pernah meletakkan expectation yang terlalu tinggi terhadap anak kita. Kan? Dan jangan menyamaratakan kesemuanya. Contoh, kita ada banyak anak. Anak yang pertama ini dia hebat dari sudut sainsnya, dalam bidang sainsnya. Jadi kita tak perlu nak memaksa adik-adiknya untuk jadi sehebat macam kakak sulungnya yang mungkin hebat dari sudut sains. Mungkin anak yang kedua ni dia tak hebat dari sudut sains. Tetapi kita kena cari, pada setiap anak itu pasti akan ada dia punya kekuatan-kekuatan tersendiri. So kita sebagai ibu bapa kita kena bantu kenal pasti apa kekuatan setiap anak kita. So anak kedua ni dia tak pandai sains, mungkin dia tak kuat dari sudut sains, tapi dia pandai matematik. Kan? Jadi kita fokus kepada kekuatan dia. Jadi bila anak ni dia merasa diri dia dihargai kan, dia merasakan walaupun aku tak pandai sains tak apalah, at least aku pandai matematik. Jadi dia merasakan diri dia ada value tau. Jadi bila dia merasakan diri dia ada value, dia tak akan rasa terancam. Dia tak rasa kasih sayang tu terancam. Dia akan nampak mak bapak dia tu masih lagi sayang dia sebab dia masih ada lagi value walaupun dia tak ada value yang sama macam kakak dia. Datang pula anak yang ketiga. Anak ketiga ni sains tak pandai, matematik pun tak pandai. Contoh, kan? Tetapi dia mungkin pandai dari sudut muzik. Jadi kita sebagai bapa, kita tak perlu nak pressure, kan? Tak perlu nak memberikan tekanan yang teramat sangat kepada anak nombor 3 ni untuk jadi seperti kakak abang dia yang pandai sains dan matematik. Kita pergi kepada kecenderungan dia, okey, muzik, okey, go on. Kita support dan kita bantu dia untuk perkembangkan kemahiran-kemahiran, kekuatan yang dia ada. So daripada situ dia akan merasakan diri dia tu ada value dan berharga dan masih lagi disayangi walaupun dia tak sama macam adik-beradik dia yang lain. Datang pula anak yang keempat. Sains tak pandai, matematik tak pandai, muzik pun tak pandai, tapi mungkin pandai sukan. Kan? Jadi kenapa kita perlu nak pressure anak terlalu kuat untuk jadi macam abang-abang kakak-kakak dia? Kan? Jadi jika itu dia punya kecenderungan, jika itu dia punya minat dan bakat dan sebagainya, jadi kita bantu dia untuk menyerlahkan lagi bakat apa yang dia ada, supaya dia merasakan diri dia ada value, diri dia bermakna dan diri dia disayangi oleh parents walaupun berbeza dengan adik-beradik yang lain. Yang jadi masalah bila ada iri hati dan cemburu kerana anak ni dia merasakan diri dia tak ada value. Aku ni tak pandai macam kakak, mak pun tak sayang kat aku, kan. Jadi dia pun tak nampak diri dia ada kekuatan, kan. Jadi disebab itulah iri hati melihat orang lain punya nikmat,
iri hati melihat kakak-kakaknya punya kelebihan. Kan cemburu kerana merasakan kasih sayang itu terancam. Tuan-tuan perempuan, saya 3 tahun buat sesi kaunseling kan, dah beribu-ribu jam sesi kaunseling saya dah buat ya. Bila saya jumpa dengan klien-klien berusia remaja ni kan, bila saya tanya kan, apa kelebihan dan kekuatan yang kamu ada kan, tuan-tuan perempuan percaya tak, ada anak yang tak boleh nak cakap langsung. Walaupun satu kelebihan itu tak boleh dikeluarkan daripada mulut. Saya tak tahulah puan, saya tak rasa saya ada kekuatan. Saya tak nampak apa-apa yang baik pada diri saya. Kan? Sedih tuan-tuan perempuan kan. Bila saya korek-korek lagi kan, dia selalu membandingkan diri dia dengan adik-beradik yang lain, kakaknya yang lagi hebat dan sebagainya. Seolah-olah dia ni macam tak ada apa-apa. Dan bila anak ni dan dari tempoh yang kecil ni, mereka perlukan bantuan, mereka perlukan support untuk orang nampakkan kemahiran dia. Oh, it's okay, kamu tak pandai ni, kamu ada yang lain. Kan? Tapi bila kita terlalu mengagungkan, kau kena ni, kau kena ni, kau kena ni juga kan. Jadi dia merasakan aku tak ada value langsung. Daripada situ datang iri hati dan sebagainya. Okay. So didikan parents, tolong jangan sama-sama sekali membandingkan antara anak kita. Dan juga jangan sama sekali membandingkan antara anak kita dengan sepupu sepapatnya yang lain. Biarkan mereka. Okay. Dan macam tadi kan, tuan apa tadi yang cakap tadi tu? Tanya tu berkaitan dengan 3 orang anak tu. Bukan yang tadi, yang anak tak bergaul tu kan. Oh, okey. Okey, jadi Aizat. Tak bagi anak bergaul, orang kata sombong. Kan, kalau bagi bergaul dibanding-bandingkan pula kan. Anak ini perlu bergaul kerana pergaulan itu membentuk membantu dari sudut komunikasi, psikologi dan sebagainya, perkembangan awak kanak-kanak. Tetapi kalau dia bergaul contohnya dengan sepupu sepapatnya kan dan sebagainya kan, dia bergaul dengan sepupu, makcik-pakcik duk membanding-bandingkan, maka peranan ibu apabila dibanding-bandingkan, apabila anak ni dibanding-bandingkan, kita perlu mainkan peranan untuk kita melindungi anak kita dengan cara kita mengiktiraf anak kita punya kekuatan. Kan, contohnya kalau dia merendahkan anak kita counter balik. Oh, tak apa anakku, at least dia ada benda ni. Kita tonjolkan kekuatan yang dia ada. Jadi daripada situ anak akan rasa selamat. Mak aku dia akan nampak mak aku sayang aku, mak aku nampak value aku, mak aku protect aku, mak aku nampak value aku ada kat sini. Walaupun aku direndahkan kan, dibandingkan kerana aku kekurangan kat sini, tapi mak aku nampak value aku ada pada benda lain. So parents kena bantu anak tau. Bila anak dibandingkan, bantu untuk protect dia, bantu untuk support dia, dan bantu untuk dia sendiri nampak value yang dia ada. Walaupun dia dibandingkan dan dia ada kelemahan pada sudut yang lain kan. Dan kalaulah sama juga ya, sama ada anak kita ni yang lemah ataupun anak kita yang baik ni pun jangan kita nak dibanding-bandingkan kerana boleh jadi perkara-perkara yang lain lah yang saya dah sebut di awal tadi. Okay, so itu yang pertama adalah didikan parents. Okay, yang kedua itu didikan parents ni adalah pencegahan. Dia bukan cara nak atasi, dia adalah pencegahan awal kan, sebab segalanya berlaku, ini fundamental, benda yang paling asas. Okay, so sekarang ni kita memang dah dibesarkan selalu dibanding-bandingkan. Kita dah besar, dah dewasa dah sekarang ni. Macam ni kita nak buat kalau kita masih lagi ada perasaan iri hati dan cemburu? Yang pertama, kita kena ada self-awareness kan. Kita tahu tentang diri kita dan kita aware, kita kenal pasti apa emosi yang datang pada diri kita. Apabila tiba-tiba perasaan cemburu itu datang kan, perasaan iri hati lah, melihat nikmat orang lain itu datang kan, maka kita iktiraf dulu emosi tersebut. Okey, kita iktiraf dulu emosi itu. Dan yang kemudian, nombor 2, kita cek pemikiran kita. Pemikiran kita ni ada tak terjatuh dalam kategori pemikiran yang salah yang saya dah kongsikan tadi tu? Jika ada, maka kita perlu betulkan balik lah. Maka kita perlu strukturkan balik. Kita perlu betulkan balik. Kita perlu buang balik pemikiran yang salah itu. Sebab pemikiran ni ada yang betul, ada yang salah. So tak semua pemikiran yang datang kat kita perlu terima. Ada benda kita perlu betulkan. So kalau pemikiran itu salah, kita perlu betulkan pemikiran tersebut. Jika dia melibatkan perbandingan diri kita dengan orang lain, maka dekat situlah perlu kita belajar untuk dari sudut konsep kesyukuran dan juga qanaah. Itu saya akan kupas untuk yang terakhir. Okey, seterusnya cek pemikiran. Okey, dan seterusnya yang tadi tu belajar untuk
merasa bersyukur dan qanaah yang ada pada diri kita jika kita ni selalu sangat membandingkan diri kita dengan orang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, la azidannakum, aku pasti akan tambah untuk kamu. Maka di situlah sedikit yang saya boleh kongsikan, Syafiq. Masya-Allah. Okey, mungkin kita lihat kepada respon ringkas daripada sahabat kita yang bertanya. Ada 3 orang anak yang sedang meningkat remaja, yang katanya ketiga-tiga anak ada sifat berbeza. Yang sulung cool tapi pendiam, yang nombor 2 peramah tapi kuat mengalah, yang nombor 3 susah nak mengalah tapi high demand. Adakah cara memandang ketiga anak saya ini salah? Macam mana, Puan? Okey, cara memandang itu agak kurang jelas sikit. Maksud cara memandangnya itu bagaimana? Adakah dengan maksud labeling yang dia telah memberikan kat situ? Jadi sebenarnya kita tak digalakkan untuk kita memberikan label. Contohnya kuat mengalah, pendiam, high demand, kan, itu adalah labeling. Kita dah meletakkan satu label. Bila kita meletakkan satu label kepada anak kita, boleh jadi otak kita pun dah fix. Anak aku ni mesti anak yang ketiga ni mesti high demand. Kita dah stick kat situ. Kalau karakter kenal karakter dia macam tu? Macam mana maksudnya? Karakter dia pendiam, karakter dia tu periang ke macam mana? Okey, kalau macam pendiam dan periang ke, okey sikit lah, kan. Okay. Tapi kalau kita sebut macam high demand dan sebagainya, kan, itu takut dia terlalu membuatkan pemikiran kita terlalu rigid. Tapi macam periang dan sebagainya, kita kalau boleh kita elakkan untuk memberikan label. Elakkan untuk memberikan label, sebab dia membentuk cara kita berfikir. Sampai kan disebabkan itu, contohlah kita sebut anak kita high demand, kan. Disebabkan pemikiran itu dan kita selalu label itu, sampai kesudahlah dia jadi high demand ni, kan. Anak aku ni memang pendiam pun, duk sebut dengan orang, dia ni memang pendiam, memang pendiam lah anaknya, kan. Sepatutnya tak perlu kita nak memberikan label kepada anak kita, tetapi biarkan dia saja dan cuba kita kenal pasti apa yang menyebabkan anak kita ni pendiam, kan. Adik dia ada apa masalah ke, kan. Pendiam dia ni adakah sampai mengganggu dari sudut sosialnya? Adakah perlu kita bantu dia? Ada pendiam yang kita perlu bantu. Kadang pendiam ni ada banyak benda yang dia simpan dalam hati ni, pendam. Jadi ada benda yang kita perlu bantu. Jadi kalau boleh jangan label, kan. High demand, kenapa anak aku ni high demand? Apa underlying factors dia, kan? Apa punca-punca kat belakang dia? Jadi benda tu kita ni, so kalau boleh jangan kita label, sebab label itu takut dia akan jadi satu benda yang hakiki, yang orang yang dilabel pun akan percaya kepada perkara tersebut. So biar natural saja, begitu. Kita harapkan semoga ini sedikit sebanyak dapat memberikan kepada kita bagaimana susunannya, aturannya, dan kita nak berikan supaya dalam keluarga kita ni dalam keadaan yang baik, yang tenang-tenang, insya-Allah. Banyak lagi soalan sebenarnya, tapi kita cuba bincang-bincangkan untuk sesi akan datang, insya-Allah. Mungkin boleh buat sesi kedua ke, Puan? Kan kita bincang pecahan-pecahannya dengan sebaik mungkin, ataupun kita adakan satu sesi soal jawab ke, pun menarik juga, kan. Boleh hantarkan soalan-soalan tu. Betul, jika ada banyak nanti di akhiran ni boleh kita buat satu sesi soal jawab. Je. Betul. Soal jawab. Jika ada permintaan lah. Ya, insya-Allah. Boleh ke sikit je lagi tu? Ada soalan. Anak minat muzik, nak kena motivasi untuk teruskan juga ke? Tak ada masalah, tuan. Jika itu sebab setiap orang ada karakternya yang berbeza, ya. Jadi muzik ni adalah dari sudut artistik tau. Jadi seni. Jadi mereka ni ada kesenian itu. Jadi kita sokong dia, tetapi jangan selagi mana perkara itu masih lagi berlandaskan syarak. Kan dalam Islam pun ada cara-cara berhiburnya. Bagaimana kita nak bantu anak kita ni dengan cara yang Islam, dengan cara yang tidak melampaukan. Muzik yang bagaimana, kesenian yang bagaimana, kan. Jadi muzik ni dalam kategori kesenian. Dalam kategori kesenian ada banyak lagi pecahan-pecahan kesenian, kan. Pecahan-pecahan artistik. Jadi kita sebagai parents, kita dorong dia kepada perkara-perkara yang artistik dan mematuhi syarak. Kan jangan kita terlalu rigid. Nanti apa yang akan berlaku kalau kita tak dorong dia boleh jadi rebel. Dia akan rebel dan dia tak akan happy dengan kehidupan dia, kerana itu memang bukan jiwa dia. So kita support dia dan kita bimbing dia ke arah mematuhi syarak dan sebagainya. InsyaAllah, kita harapkan itulah sedikit sebanyak yang kita boleh berikan pandangan
panduannya insya-Allah. Kita harapkan ini juga dapat buka hati jiwa kita, memahami lagi macam mana perasaan ataupun emosi kita yang ada kaitan dengan iri hati versus cemburu. Masya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Liana atas perkongsian ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan kita yang akan datang nanti insya-Allah. Semoga baik-baik untuk Puan. Jumpa lagi. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang sama-sama ikuti Bola Bicara ini dan teruskan setia bersama IKIM FM sebab banyak lagi pengisian perkongsian selepas ni. IKIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pembantu teknik penyiaran grade JA5. Jawatan adalah bertaraf tetap, tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk pada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya sijil atau diploma dalam bidang teknologi maklumat.